Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan kali ini, kami akan membentangkan hasil kajian kerja lapangan kami yang bertajuk Masalah Sosial dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah di SK Kalumpang, Selangor. Kajian ini dijalankan bagi memenuhi keperluan kursus Sosiologi Pendidikan di bawah bimbingan pensyarah kami yang dihormati Dr. Tajul Rosli bin Syuib. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Ayuni binti Abdullah, Nur Suhaila binti Sulaiman, Nur Alia Suhazlini binti Husin dan Siti Aisyah binti Makradi. Untuk pengenalan, saya akan membentangkan tentang tujuan pembentangan video, skop pembentangan video dan gambaran keseluruhan projek. Tujuan pembentangan video adalah untuk membentangkan hasil kajian lapangan mengenai masalah sosial dalam kalangan murid di SK Kalumpang serta memberi pendedahan kepada warga pendidik, ibu bapa dan masyarakat tentang masalah sosial juga wujud di peringkat sekolah rendah. Seterusnya adalah skop pembentangan video. Lokasi kajian pilihan kami adalah di SK Kalumpang. Seterusnya, fokus kajian kami kepada masalah sosial dalam kalangan murid. Metodologi kajian yang kami gunakan adalah kaedah kuantitatif dan deskriptif dan yang terakhir sekali adalah dapatan kajian. Kami mendapati bahawa masalah sosial yang terdapat adalah ketidakhadiran ke sekolah, penggunaan web dan GAM serta penggaduhan sesama rakan. Akhir sekali adalah gambaran keseluruhan projek. Kajian lapangan ini dijalankan secara berkumpulan. Kami juga telah menemubual seorang guru bimbingan kaunseling di sekolah tersebut sebagai responden kami. Terdapat 4 objektif kajian lapangan kami. Yang pertama adalah mengenal pasti jenis-jenis masalah sosial yang berlaku, menganalisis punca-punca yang bernyumbang kepada berlakunya masalah sosial, mengkaji kesan masalah sosial terhadap pencapaian akademik dan pembentukan sasiah murid serta mengenal pasti cadangan atau langkah yang dikemukakan oleh pihak sekolah dalam menangani masalah sosial. Baiklah, kita pergi kepada pemilihan topik. Yang pertama, justifikasi pemilihan topik. Topik masalah sosial ini dipilih kerana isu ini masih terjadi secara nyata dan signifikasi dalam masyarakat saat ini terutamanya dalam kalangan murid di sekolah. Fakta menunjukkan bahawa permasalahan ini terus berkembang dan memerlukan perhatian serius dari pelbagai pihak. Masalah sosial ini memberi impak negatif kepada individu, masyarakat dan negara. Dengan mengkaji masalah sosial tersebut, dapat membuat penelitian tentang masalah yang dihadapi oleh murid sehingga terlibat dengan masalah sosial. Ia juga dapat mencari solusi serta membendung masalah sosial dalam kalangan murid sekolah. Masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dipandang tidak adil atau mengganggu keteraturan sosial serta menimbulkan penderitaan bagi sebahagian atau seluruh anggota masyarakat. Menurut Sarjono Soekanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Baiklah, kita pergi kepada pemilihan topik. Seterusnya ialah skop topik. Kajian ini menumpukan kepada jenis-jenis masalah sosial yang berlaku dalam kalangan murid, menganalisis punca-punca yang menyumbang kepada berlakunya masalah sosial, mengkaji kesan masalah sosial terhadap pencapaian akademik dan pembentukan sasiah murid. Akhir sekali, mengenal pasti cabaran dan langkah yang dikemukakan oleh pihak sekolah dalam menangani masalah tersebut. Kepentingan topik kajian ini ialah dapat membantu untuk mengetahui masalah sosial yang dialami murid sekolah. Seterusnya, membangunkan program imersi dan bimbingan.
akhir sekali dapat menyumbang kepada dasar pendidikan dan negara. Seperti yang diperkatakan sebentar tadi bahawa melalui kajian tentang masalah sosial ini dapat menyumbang kepada kajian pendidikan dan dasar negara. Hal ini kerana daripada hasil kajian yang kami jalankan ini boleh dijadikan rujukan oleh Kementerian Pendidikan, guru dan penyelidik dalam membentuk dasar serta pendekatan pembelajaran yang lebih berkesan dan inklusif kepada murid. Metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian tertentu. Bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen dan prosedur atau proses menganalisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dikemukakan lebih awal. Manakala, menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, metodologi dapat didefinisikan sebagai sistem yang merangkumi kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan. Reka bentuk kajian. Kajian telah dijalankan ini berbentuk deskriptif, iaitu kaedah kajian yang mencari dan menentukan sebuah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan penemuan fakta di lapangan kerja. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, kaedah ini akan jauh lebih menekankan pada pemerhatian dalam kaedah yang sebenar. Ia juga berfungsi sebagai panduan penyelidik dalam proses memungut, menganalisis dan membuat pentafsiran hasil daripada penyelidikan yang dijalankan. Dengan adanya reka bentuk kajian ini dapat membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumat dan data dengan lebih teliti. Instrumen kajian. Secara umumnya, instrumen kajian adalah cara untuk mengumpul data dalam penyelidikan. Terdapat beberapa instrumen kajian yang telah kami gunakan dalam kajian tersebut. Yang pertama iaitu kaedah kuantitatif melalui instrumen kajian soal selidik. Yang kedua ialah kualitatif, iaitu melalui borang, temu bual, pemerhatian serta rujukan. Pengumpulan maklumat atau data. Yang pertama, data primer, iaitu melalui temu bual. Kaedah kualitatif digunakan dalam kajian ini. Temu bual digunakan untuk memperoleh maklumat berkaitan fakta yang diperlukan bagi mencapai objektif atau sasaran kajian tersebut. Temu bual ini dilaksanakan dengan seorang guru bimbingan dan kaunseling, iaitu Puan Nurhanim binti Abdul Naim dari Sekolah Kebangsaan Kalumpang, Selangor. Yang kedua ialah data sekunder. Kumpulan kami telah membuat rujukan daripada laman web internet untuk mencari maklumat tentang fakta kajian yang kami jalankan bagi menyiapkan kajian ini. Selain itu, kami telah membuat rujukan dan mencari maklumat berkaitan topik tersebut di perpustakaan. Dengan adanya rujukan daripada bahan-bahan tersebut dapat memudahkan kami menyiapkan kajian berkenaan tajuk yang telah dipilih, iaitu masalah sosial dalam kalangan murid. Antara cabaran yang kami hadapi bagi menyiapkan kajian ini ialah yang pertama, pemilihan sekolah untuk kebenaran temu bual. Hal ini dikatakan demikian kerana kami telah melawati beberapa buah sekolah namun tidak mendapat kebenaran daripada guru di beberapa buah sekolah. Akhirnya kami memilih Sekolah Kebangsaan Kalumpang, Selangor untuk menyiapkan kajian ini. Yang kedua ialah kami tiada pengangkutan sendiri untuk melawat ke lokasi kajian. Dengan ini kami terpaksa menyewa sebuah kereta untuk pergi ke tempat kajian lapangan. Dan yang ketiga ialah mencari masa lapang antara ahli kumpulan bagi menjalankan kajian ini. Dengan ini kerana ada antara ahli kumpulan kami yang tidak dapat hadir pada tarikh yang ditetapkan. Kami terpaksa memilih tarikh yang sesuai untuk pergi ke lokasi kajian tersebut.
Seterusnya, dapatan. Dalam dapatan ini, kami mengkaji 3 perkara, iaitu ringkasan dapatan utama, analisis dapatan berkaitan dengan konsep sosiologi dan kefahaman yang diperolehi daripada dapatan. Yang pertama ialah ringkasan dapatan utama, di mana kami telah mendapat hasil daripada temu bual bersama guru kaunseling dengan menanyakan sebanyak 4 soalan berstruktur seperti masalah sosial yang paling kerap berlaku, punca berlakunya masalah sosial, kesan masalah sosial terhadap pencapaian akademik dan sasiah, serta cadangan atau langkah untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan pelajar. Daripada hasil temu bual bersama guru kaunseling tersebut, guru kaunseling tersebut masih lagi juga berkata bahawa murid-murid yang bermasalah di sekolah ini dapat diatasi dengan menarik minat murid tersebut dalam aktiviti yang mereka inginkan. Sebagai contoh, salah satu dari murid yang bermasalah ini ialah selalu tidak hadir ke sekolah. Jadi, guru-guru telah mengambil inisiatif dengan melihat bakat yang ada pada diri murid tersebut, iaitu dengan bersukan. Guru-guru telah mengasah bakat yang ada dalam diri murid tersebut serta memberi sokongan yang padu. Kesannya, murid tersebut mula menunjukkan rasa minat untuk hadir ke sekolah. Kes-kes ini berlaku disebabkan di antara mereka ada yang kurang perhatian daripada ibu bapa sendiri. Bagi strategi pelaksanaan bimbingan pula, guru kaunseling tersebut mengatakan supaya menggunakan pendekatan yang berbeza antara murid yang bermasalah dengan murid yang biasa, di mana murid tidak ini kerana untuk memastikan murid tidak malu untuk mendekati guru dan menceritakan masalah yang dihadapi oleh mereka. Refleksi. Yang pertama adalah pengalaman penyelidikan. Melalui kajian lapangan ini, kami dapat memahami bagaimana faktor sosiologi memberi kesan kepada tingkah laku murid dan pengurusan pendidikan. Seterusnya, penemuan tidak dijangka. Kami tidak menyangka bahawa murid sekolah rendah turut terlibat dengan kes web dan hidukam. Hal ini kerana selama ini kami hanya menganggap kes sebegini hanya berlaku dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Akhir sekali, pembentukan perspektif baharu. Kajian lapangan ini telah membuka mata kami bahawa aktiviti pembelajaran mestilah disesuaikan dengan minat dan keperluan murid. Hal ini amat penting bagi memastikan murid terus terlibat dan berasa dihargai. Seterusnya, guru juga perlu lebih fleksibel dan memahami murid. Kami menyedari bahawa pengurusan pembelajaran tidak boleh bersifat satu pendekatan untuk semua murid. Oleh itu, guru perlulah lebih fleksibel, empati dan memahami konteks individu murid agar strategi pengajaran lebih berkesan. Sebagai penutup kepada pembentangan ini, saya ingin merumuskan bahawa masalah sosial seperti ponteng sekolah, membawa web dan menghidugam bukan lagi isu yang terpencil. Malah, ia kini berlaku dalam kalangan murid sekolah rendah, seperti yang kami temui di Sekolah Kebangsaan Kalumpang. Punca masalah ini berpunca daripada pelbagai faktor sosial seperti tekanan rakan sebaya, kurang perhatian ibu bapa dan pengaruh persekitaran. Ini memberi kesan besar terhadap pencapaian akademik dan sasiah murid. Di sinilah terletaknya kepentingan menerapkan pengetahuan sosiologi dalam pengurusan pembelajaran. Melalui perspektif sosiologi, guru bukan sahaja mengajar berdasarkan silibus, tetapi turut memahami siapa murid itu sebenarnya. Contohnya, dari segi latar belakang keluarga, budaya, tekanan hidup dan jaringan sosialnya. Dengan kefahaman ini, guru dapat mengurus pembelajaran dengan lebih inklusif dan empati. Contohnya,
mereka boleh menyesuaikan pendekatan mengajar, mengenal pasti murid bersikul awal dan membina persekitaran pembelajaran yang selamat serta menyokong perkembangan murid secara menyeluruh.